Okay, hi guys. Hi Gary daripada Jusia Motor. Hari ini kita nak review sebuah Honda XDV V2 750. Ini yang sangat hot dekat pasaran. So 2021 recon unregister, kita bagi warranty 4 tahun unregister, condition tip-top. Alright, dengan harga jualan kita nak offer 80,000 cash on the road VR not insurance. Alright, minimum deposit, zero deposit pun boleh apply. So jom kita tengok motor apa yang datang dengan spek apa yang datang dengan motor ni. So depan you boleh tengok windshield depan dia adjustable lah. Okay, windshield depan adjustable. Kemudian you pakai USD4. Alright, adjustable USD4. Double disc depan, Nissin punya kaliper. So macam ni tayar depan ni ada 85% lagi daripada Bridgestone punya Adventure punya tayar lah, 85% lagi. Macam dia standard punya model. Asal keluar kilang pun model ni, tayar ni. Alright, so semua standard lagi, condition tip-top lagi. Handlebar dia dah upgrade yang sporty. Kemudian exhaust standard. Tayar belakang pun 90% lagi. Okey, Bridgestone juga banyak lagi bunga dia. So belakang ekor dia dah taruh ekor kecil lah, silinder kecil juga. Alright, so semua standard lagi. Warna semua standard, free accident. Jom kita start bagi korang dengar dia punya sound. Ini antara skuter yang paling best sound lah. Alright. So, sesiapa kalau jika yang berminat boleh PM kita. Honda XDV 750 version 2. Harga jualan 80,000. Warranty 4 tahun. Unregistered. Condition tip-top condition. Alright, yang minat PM kita. Bye.